Okey. Jadi contohnya titik tengah. Titik tengah tu satu garisan. Sini A, sini B. Tengah-tengah C. Bila tengah-tengah bermakna jarak sama. Kalau A dia bagi 0,1, B dia bagi 2,1. Macam nak cari titik tengah? Tolak, wrong. Tambah. Dia cerita dia simple je. Nak mencari titik tengah. Okay. X tambah X bahagi 2. Y tambah Y bahagi 2. X ni maknanya X1 dengan X yang kedua. Maknanya sini dengan sana yang kedua. Faham tak? Jadi makna 0 tambah 2 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia half. Separuh lah. Betul tak? Tengah-tengah kan? Half lah. Faham? Okay. Jadi ini rumus yang kita akan pakai. Berdasarkan konsep titik tengah. Jadi apa maksud pembahagi tembereng? Tembereng tu maknanya garis yang sengit lah tembereng. Kenapa namanya tembereng? Kalau dalam bulatan, ni namanya tembereng. Ataupun rentas, betul? Rentas, perentas kan? Okey. Jadi, bila tembereng ni, sini A, sini B, C kat sini. Bukan tengah-tengah kan? Bukan. Kalau tengah-tengah kita buat tambah bahagi 2, tambah bahagi 2. Sekarang bukan tengah-tengah. Bila bukan tengah-tengah bermakna dia ada jarak. Jarak dia contoh, nisbah dia sini 1, sini 3. Pula. Kalau tengah-tengah, sini 1, sini pun 1. Sini 2, sini pun 2. Ni bukan. Dia letak di tengah mana-mana. And then dia bagi nisbah 1 dengan 3. So ini kita akan pakai rumus tembereng nama dia. Tembereng, pembahagi tembereng. So kita akan memasukkan nisbah dalamnya. Jadi kalau awak perhatikan rumus ni, awak tengok sama je kan? X, X, Y, Y. Apa dia yang lain? Patutnya per 2. Tapi dia bukan per 2. Dia M dengan N. Apa itu M dengan N? Nisbahnya. 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 Dia masukkan dalam persamaan. So, kita tengok contoh macam ni. Koordinat A dan B masing-masing. Jadi, kalau kita nak tahu, kita lukis. Letak je macam tu. Mesti tembereng lah. Jangan tegak. Tembereng je. Okay. Sini A, sini B. Letak koordinat B pula 5, 8. Macam tu. Lepas tu, dia kata jika titik P membahagi tembereng, dia kata dengan nisbah 3, 2. Maknanya P tu tengah-tengah ke? Tak, awak agak-agak lah 3, 2. 3 tu macam panjang sikit kan? Jadi P tu mungkin dekat sini. Agak-agak. Jadi sini nisbahnya berapa? 3. Sini nisbahnya berapa? 2. Macam tu. Koordinat apa? P. Jadi koordinat P ni X, Y lah. Kan koordinat mana ada huruf lain lagi? X dengan Y lah. Betul tak? Okey. Jadi dia kata cari koordinat P tu. Jadi konsep dia nak mencari X, Y tu sama dengan, pakai konsep X1 tambah X2 per, sabar. Bukan 2. Sebab dia bukan setengah-tengah. Y1 tambah Y2 per apa? Okey. Awak labelkan yang pertama kau jumpa nisbah N. Yang kedua, M. Yang kedua, N. Macam tu. Ikut je turutan dia. Jangan terbalikkan. Yang kita jumpa pertama tu M. Lepas tu N. Okey. Lepas tu awak label bawah ni X1, Y1, X2, Y2. Ikut je label tu. Jangan ubah kedudukan label. Bila kau lukis, kau ikut je M, N, X1, Y1, X2, Y2. Macam tu. Okey dah. Lepas tu, mula masukkan rumus tadi. Rujuk buku awak. Ada apa kat depan dia? N. Lepas tu apa? M. Lepas tu M, N. Okey. Tengok. Apa kita nak buat sekarang? N, M. Lepas tu apa? M, N. Lepas tu sini? N, M. M, N.
N, M, M tambah N. Macam tu konsep dia. Okay, lepas tu, okay, N kita dah label kan? Ganti je. N 2, X1 negatif 5, M 3, X2 berapa? 5 per 3 tambah 2. 1, 1. N 2, Y1 negatif 2, M 3, 8, 3 tambah 2. Tak susah pun. Konsep titik tengah, rumus dia berbeza sikit. Ada apa? M dengan N. Itu je. Kalau di tengah-tengah tak ada masalah. Kau tambah bahagi je 2. Tapi masalahnya dia bukan tengah-tengah. Macam ni kita nak tahu dia bukan tengah-tengah. Dah 1, 3, 1, 2 macam mana? Faham tak? Kalau tengah-tengah dia 3, 3. Macam tu. Baru tengah-tengah. Okey? Ni tak. Jadi kita masukkan macam tu je. Lepas tu kiralah seperti biasa. Kira. Dapat tak jawapan P tu 1, 4. Dapat? Tak ingat rumus. Rumus diberi dalam peperiksaan. Tapi lama-lama kau ingat. Okay? Lama-lama buat dia akan ingat. Okay. Satu lagi boleh je kita guna anak panah. Okay. N dia akan bersilang. Dia akan pergi sini dulu. M dia akan ke sana. Macam tu. N X1, M X2. X dulu settle. Per M tambah N di sebelah dia balik. Lepas tu N balik. Y1, M. Dia situ. Dia cross. Okay, dia bukan sebelah macam ni. Tak boleh. Dia kena cross macam tu. Kalau tengok dia punya gambar dia macam tu. Okay. Ataupun label masuk rumus. Sudah. Bagi saya paling selamat label. Label. Label tu maknanya M, N, X1, Y. Jangan label pakai mata. Label pakai pen. Pensel. Faham? Ni awak tu label pakai mata. Mata kau je X1, Y1. Sebab tu nanti mata kau silap habis. Okay? Alright. Settle. Ada pertanyaan tak? Okay kan? Simple je. Okay. B. Okay, cuba lukiskan B tu. Macam mana? Lukis sekarang. Buat lukis. Jangan tiru. Buat je dulu. Garisan tu tak kisah ke bawah ke atas ke, suka hatilah. Janji kita lukis. Sebab kalau kita tak lukis, kita tak nampak garisan tu. Belasah je. Tak payah nak beria no. A negatif 7, 3. Lepas tu apa lagi? P. Letak je mana-mana P ke A ke, tak kisahlah. 5 negatif 3. Lepas tu B dan M apa dia kata? Terletak pada satu garis lurus. Okey, B dengan M ni kat mana ni? Tak tahu. Okey, lagi. Baca lagi. Apa lagi yang boleh dibacakan? Macam mana tahu M titik tengah? Dia dah bagi. Nampak? Tu. Nampak tak? M titik tengah A dengan apa? B. Okey, jadi betulkan balik kita punya garisan. Buat garisan baru. Try lagi. Buat garisan baru. Tu cerita dia. Kena faham. Buat garisan baru. Oh, M titik tengah cantik ah. A berapa? Negatif 7, 3. B ada tak? B berapa dia bagi? Mana ada? B tak ada. Okey, lepas tu? P membahagi garis apa pula? AB pula. M titik tengah tadi. Lepas tu P ni pula sibuk. P ni pula dia bahagi lagi garis AB tu. Ni nak duduk mana? P ni letak je kat mana-mana kan? Tapi AP berapa? 3. PB? Macam tu cara dia. Faham tak? Okey. P ada tak maklumat P? Ada. Cantik dah. B ada tak? Tak ada. Letak SY. Ni cara menterjemah daripada ayat. Kita tengok betul-betul. Okey, tengok betul-betul Tengok betul-betul. Bahaya ni. Salah ni salah semua kejap lagi. Okey. Ulang balik. M. Tengah-tengah antara apa? A dengan B. Okey, tengah-tengah. Boleh cari ke sekarang ni M tu?
boleh sebab B tak ada. Faham tak? B tak ada maklumat. Okey. Dia bagi P pula. P pula dia kata membahagi AB dengan 3 1. Label. Nampak tak? 3 1 ni dijadikan huruf apa? M dengan Okey, lepas tu mana X1 dia? Y1. Mana X2 dia? Pandai. Mana jawapan dia? P. Pandai. Okey. Olah rumus tadi. P. Dah bagi dah. 5 negatif 3. Okey, apa rumus tadi? Mula dengan apa? N. N X1 tambah MX2 per M tambah N. Lagi satu. NY1 MY2 per okey. N berapa? 1. X1 M berapa? X2 X sahaja. M tambah N 3 tambah 1. Lagi satu pula. 1 lagi. Y 3. M 3. Y2 Y. Satu-satu. Kena tengok betul-betul. M tambah N 3 tambah 1. Okey, sampai situ dulu. Dapat tak? Tengok. N X1 M X1 macam tu. Okey. Mesti label. Kalau tak label kita pening. Memang pening. Mesti label, lepas tu tulis balik rumus tu. Lepas tu baru kita mengisi. Fill in the blank. Itu je. Mula-mula label, lepas tu tulis rumus, fill in the blank. Bawah dia. Okay? Okay. Alright. Lepas tu, sepatutnya ini koordinat apa? Okay. Mana koordinat X yang dah dapat? Okay, cun. Jadi, 5 sama dengan 1 darab negatif 7 ni kan? Negatif 7 tambah 3X per. Jadi ini dah jadi apa tu? Persamaan sekarang awak sedar tak? Segala benda yang kita buat setiap tajuk akan pergi kepada persamaan linear. Nasib tak baik akan pergi kepada persamaan serentak. Tu solution semua topik. Faham? Solution bagi masalah matematik memang kepada persamaan linear. Okey? Jaga barang jangan bagi jatuh mengganggu. Okey? Okey. So, dapatkan X kita berapa? X dapat 9, Y dapat cari sendiri. Negatively good. So, Y dapat negatif 5 ni koordinat apa? B. Pandai. Tulis balik 9, 5. Macam tu cara menjawab geometri koordinat. So simple je, tak ada benda lain. Okay? Inilah tembereng, tak ada benda pun. Tambah sikit je daripada titik tengah. Itu je. Boleh? Okay, dah dapat B kan? Cari M. Cari M. Cari M. M apa tadi? Titik tengah antara apa dengan apa? A dengan B. Apa titik tengah tadi? Kita dah ulang dari awal. Sila. Dapatkan M tu 1 negatif 1. Dapatkan. Try. Y negatif 5. Oh, sorry. Ini. Okay. Yang mana negatif 3? Yang Y ni, cik, yang Y ni, yang Y ini, ni sama dengan Y ni. Faham tak? Jadi negatif 3 sama dengan, kiralah 3 tambah 3Y per 4. Cari Y. Okey. Lepas tu patah balik soalan M tadi. M tadi apa tadi kita label? Titik tengah. Baca balik soalan. Saya ada highlighter, saya highlightkan. Kau kenalah buat.
M ialah titik tengah. 1 negatif 1. Ni 1 negatif 1. Macam dia jatuh 1 kosong. B tadi dapat berapa? B. Masuk balik sini. B 9 negatif 5. Macam mana buat titik tengah? Titik tengah biasa je tau. Titik tengah macam biasa. X1 campur S2 macam biasa bagi 2. Okay, boleh faham? Boleh? Okay, sebenarnya rumus titik tengah tu datangnya daripada tembering. Bukan tembering datangnya daripada titik tengah. Titik tengah tu datangnya daripada tembering. Okay? Ya. Okay, dapat berapa tadi? 1 negatif 1. Semua dapat tak? Dapat Semua tengok kawan. Okay tak? Semua. Ada yang lost tu, ada yang tak dapat tu. Kejap lagi saya suruh berdiri sekejap lagi. Saya tak dapat lagi. Dah. Kita tahu yang mana? M. Cari M, titik tengah. Dia faham ke tak tu? Oh, faham. Lepas tu tak buat lagi. Oh, okay. Kejap kita tunggu yang belum siap lagi, sabar. Sabar, belum depan ni. Dah. Okey, kelas. Yang depan? Okey. M tadi titik tengah kan? Betul, kita tambah je kan, bahagi 2 kan? Okey. Lepas tu saya kata sebenarnya dia adalah daripada rumus tembering tu. Okey, sekarang bila titik tengah, saya cuba awak bagi saya satu nombor yang M dengan N dia sama. Kalau tengah kan dia sama kan? Jarak dia, cuba bagi apa-apa. 2. Sini 2, sini pun? Okey. Jadi kita tengok dapat ke tak? So sini M, N. X1, X2. Okey. Kalau rumus yang tadi tu? M, XY sama dengan N, X1 kan? 2 negatif 7 tambah 2 kat sini. Okey. Lepas tu 2 juga pergi sana pula kan? 2, 9 per 2 tambah 2. Okey, Y pula 2, 3 tambah per 2 tambah. Okey. 2 darab negatif 7 tambah
Bahagi sama tak? Sama. Tak percaya try nombor lain pula. Boleh? Try nombor 9. Boleh. Akan dapat benda yang sama. Tu hasil dia. Faham? Jadi titik tengah sama je. Okey? Okey. Contoh 3. Okey, tengok. Okey, kita nak buat garisan macam mana ni? Kita kena terjemah dulu ayat dia. Siapa kat tengah, siapa kat tepi? A -2, 1. B okey. P tak tahu. P ada bagi tu? Ada. P berapa? Okey, soalan suruh cari apa? Nisbah. Maknanya kena cari huruf apa? MN. Good. So kita label sini M, sini N. Betul? Okey. Jom. Sini X1 Y1, X2 Y2. Okey, masuk rumus macam tadi. P -1 2 sama dengan N X1 M X2 N Y1 M Y2. Okey. M N. Okey. Kalau awak nak mudah kan? Saya ajar awak cara senang. Macam tu. Boleh juga. Ya, nanti ni awak kurungkan. Lepas tu masuk je X. Yang pertama, X yang ke-2. Masuk Y yang pertama, Y yang ke-2. Boleh. Mana-manalah. Ataupun kau ikut je lah rumus tadi tu. Boleh je. Okey. Dah. Masukkan, dah ganti kan? NX1, NM apa benda tak tu semua dah ganti dah? Okey. Macam tadi. Ini patutnya nilai bagi. Okey, kita buatlah persamaan. -1 sama dengan -2N tambah 2M per. Ada berapa huruf tu? Kalau ada huruf bermakna akan ada persamaan serentak. Tapi, ada tapi. Untuk soalan ini, ada cara mudah. Macam ni. Tengok. Tak payah guna soalan serentak pun. Kita guna X tu je. Nak guna Y, Y lah suka hati. Saya nak guna X. Okay? Ni, bawa pergi sini. Apa jadi? Darab. Okey. Okey, lagi. Lepas tu, kembang. Negatif M, negatif N. Sama dengan negatif 2N tambah 2M. Okey. M kumpul M, N kumpul N. Macam tu. Nak kumpul belah mana? Sukati. Okay. N saya kumpul belah sini. M pula saya kumpul belah kanan. Nyot ke sana. Okay. Jadi, negatif N tambah 2N, berapa N? N sahaja. 2M tambah M. Okey. Daripada sini, awak boleh dapat nisbahnya. Macam mana? Okey. Huruf kumpul semua sebelah. Okey, sini ada N kan? 3 darab N, 3 darab M. Okey, sini darab. Buat sana jadi apa kalau M tu? Jadi N per M sama dengan 3. Nombor bulat kan? Kalau nombor bulat dia per berapa? Okey. Ni sama dengan kan? Jadi N sama dengan 3, M sama dengan 1. Dah dapat jawapan. Ataupun nak buat persamaan serentak, dipersilakanlah buatlah Y tu. Saya malas lah. Persamaan serentak nak buat juga? Bolehlah buatlah sendiri. Nak buktikan? Kau suka suruh aku buktikan? Dapat ke tak? Boleh ulang balik? Okey. Kita ulang balik. Untuk biru ni tadi, yang ni biru ni, okey. Dia akan sama dengan X.
Keluarkan je lah. Macam persamaan biasa. Negatif 1 sama dengan negatif 2n tambah 2m per m tambah n. Lepas tu, bahagi bawa sana jadi apa? Darab. Darab lah, layan macam biasa. Oh, darab negatif 1. Kembang. Faham? Dah kembang, dah dapat macam ni. Ada M, ada N. Kumpul lah algebra tingkatan 1. N dengan N, M dengan M. Suka tingkau lah kat nombor belah mana pun. Okey. Saya kumpulkan N belah kiri, M belah kanan. Okey. Sampai kumpul ni. Faham ke tak faham? Okey, faham. Awak tak faham yang tiba-tiba bawah tu kan? Okey. Negatif N tambah 2N dapat N sahaja. 2M campur M dapat apa? 3M. Okey, dapat dah? Okey. Sekarang, huruf ni kumpul sebelah je. Jadi kita dah ada N. 3M tu pecahkan 2 tu. 3M tu 3 darab apa? 3 darab M. M tu darab. Bawa sini jadi? There. N bahagi M. Sama dengan asal usul berapa tadi? 3 kan? 3 ni nombor bulat. Kalau nombor bulat dia mesti per apa? Ini zaman sekolah rendah kan? Jadi dia per 1. Ini kan sama dengan. Jadi N sama dengan 3, M sama dengan 1 lah. Dapat jawapan. N dapat 3, M dapat 1. Sudah cukup. Tak payah buat persamaan serentak. Khas untuk tajuk ni. Okey? Faham? Sebab ini selalu keluar soalan dia. Memang dia macam soalan wajib. Dia suruh cari nisbah dia. Jadi pelajar nanti dia bukan apa, bila dia buat persamaan serentak nanti dia lost. Ganti tak betul, hapus tak betul, habis wassalam. Okey, jadi kita ringkaskan jadi macam ni. Tak percaya boleh buktilah, letak dekat atas M dengan N tu. Atau kau try lah buat. Dapat nanti tengah-tengah tu berapa. Okey? Boleh faham? Okey, step tu tadi Jadi untuk menguji kefahaman semua, mestilah ada latih diri sendiri kan? Nanti latihlah latihlah. Okey, kejap. Tengok latih diri 7.2 nombor pula. Huruf B. Tengok huruf B. Awak tengok ni. Ni. Macam mana awak nak rungkaikan nisbah dia tu? Itulah. Okey. Okey, apa yang duduk tengah-tengah? P. Okey, betul. So, sini A, sini B. P kat sini. Mana-manalah, tak kisahlah. Saya dah buat tengah-tengah lah. Sebenarnya tak apa nak tengah sangat. Gasak lah kan. Okey. Tapi, mana nisbah dia? Dia bagi macam tu je. 2AP, nisbah PBI. Macam mana? Cari nisbah P. Salah. Siapa yang 2? AP ke PB? Salah lah. PB ni 2 kali AP. Jadi siapa yang panjang? Cuba kau baca. Kau faham tak? PB ni 2 kali AP. Jadi siapa yang panjang? PB yang panjang. Jadi nisbah dia macam mana? Betul tak? Logik kan? Bagi faham. Duit awak 2 kali duit dia. Siapa yang paling banyak duit? Kita lah kan? Betul tak? Duit saya 2 kali lebih banyak daripada duit dia. Duit saya dah lagi banyak kan? Jadi saya sama dengan 2 kali dia. Faham tak? Rungkaikan. Syekh pening. Tak, dia nak nerangkan dekat ni, dekat Adib. Bagi faham.
dah. Last kali kalau dah kita pening, baik saya buat persamaan. Betul tak? Macam mana nak buat persamaan? Simple je. 2AP ni sama dengan PB. Okey, jadi AP ni macam tadi tu. Huruf dengan huruf kumpul satu tempat, nombor kumpul satu tempat. Jadi AP ni ceraikan dengan 2 tu. So dia darab kan? Bawa sana jadi apa? Bahagi. 2 nombor bulat kan? Per 1 kan? Ni sama dengan kan? Jadi PB adalah 2, AP adalah 1. Apa? Tak ada jalan kerja. Yang ni untuk kefahaman je. Nak letakkan, sebab nanti awak salah letak tu. Letak tu, salah semualah. Okey, kalau yang bawah ni? Yang bawah ni? Pandai dah. A, P, B. Siapa 2, siapa 3? AP 2, PB 3. Lama-lama korang hafal dia terbalik macam tu kan? Okey, tengok ni. Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Suka tingkau lah, pilih lah kat mana-mana pun. AP ni huruf. Bawa pergi sana jadi apa? Darab. Nombor ni darab. Bawa pergi sana jadi apa? Bahagi. So 3/2 PB per AP. So PB 3, AP 2. Sama. Mana mudah, suka hati. Pandai-pandai lah. Okay? Itu kemahiran. Boleh je. Sebenarnya kena kefahaman. 2 AP sama dengan 2 AP PB. Macam mana ni? Okay? Tengok kita. Okay. Okay, penyelesaian nanti dulu. Okay. Okay, dah? Boleh? Boleh garis pembahagi tadi?